Okey, assalamualaikum. Saya hari ni saya mau tengok abang nak buat kombinasi satu palai saya mau penuh kemarahan kombinasi abang buat ni. Oh, puas hati saya mau. Kalau saya mau tengok dalam tali abang ni ke kemarahan tu ke ulai-ulai penuh saya mau. Jadi suppose kalau saya mau budu tak tala deh. Oh, puas hati. Oh, kak bunyi ada. Oh. Lepas tu kita ada juga asekia deh. Kita puas asekia. Bodoh tak tal lah. Set kita jangan pecah. Kalau ni pula kita ada juga ikan pating paih. Tu. Bismillah. Wow. Makan dengan bodoh. Ada ulai-ulai. Oh, sempurna. Ambil sikit letak sini. Lepas tu kita ada juga ikan bekok deh. Tu. Ikan bekok. Oh, crunchy. Bunyi dia tu main peranai. Letak sini. Setelah saya mu. Bismillah. Wow. Kita ada tegung pula kita celor hari ni. Kak mu celor tengok tegung. Tu. Tegung cucuk bodoh. Okey, bismillah. Oh, sedap tegung kamu. Tegung ni bila kita celor ke, kita cicah dengan budu, dia meresak dalam budu tu. Waktu puas hati, ambil sikit letak sini. Lepas tu kita ada juga pucuk paku deh. Pucuk paku ni kita celor juga. Ni. Ambil pucuk paku saya mu sikit, cicah dengan budu letak sini. Ambil ikan patin sikit letak sini. Tu. Bismillah. Wortel ni celor. Oh. Wortel ni kalau celor pun sedap saya mu. Dia rasa manis dia. Oh, hati. Ule-ule kita hari ni kebanyakan kita celor belakang ni. Kita ada juga bendi celor, cicah bodoh. Telap ni mak hari ni. Kita ada juga ni. Barang ni barang keramat. Payah nak boleh temu. Ni orang panggil bunga kunyit. Cicah bodoh. Fresh. Kepkok. Puas hati saya pun. Wow. Memang tak terkata saya pun. Daun bawang. Ikan bekok. Oh, kurang tu. Ambil ikan bekok letak sini. Ambil pucuk paku ni, hok kita celor ni, cicah dengan bodoh letak sini. Yuk jagung. Mu pauh pun ada. Lepas tu kita ada juga ni buah bekor dah. Buah hati mudah molek saya mu. Bismillah.
Sedap kat muda yang. Sedap. Wow. Okey Cik Mu. Menu kombinasi satu tali hari ni ke. Main betul-betul kombinasi yang sempurna Cik Mu ni. Bagai boh.